Salah satunya macam tadi kami dah bantu ada satu orang customer tu, dia daripada Ampang. So dia simpan emas, dia alihkan hampir RM20,000 lah. Dan ini RM20,000 yang kedua. Sebelum ni dia dah simpan, dia dah alihkan simpanan dia RM20,000. Dan ni kali kedua RM20,000. Kami bantu tadi. Jadi bila kita tanya apa ada beza tak? Jadi dia bagi tahu lah, alhamdulillah ada beza. Dulu sebelum ni bila nampak duit, otak dia mula fikir macam nak habiskan duit. Tu yang pertama. Okey. Yang kedua, saya nak cerita satu kisah ni. Ada seorang abang ni, Abang J ni, yang tadi hari ni saya bantu dia. Ali Azlan, Masya Allah. Tap screen. Bantu saya tap screen. So Abang J ni daripada Ampang, bukan, daripada Langat, Kajang macam tu lah. Dia bagi tahu yang orang suka pinjam duit dia. Tu yang pertama. Sebab abang ni baik. So bila orang tu cakap nak pinjam